Okay, hari ni kita nak ukur kabinet dalam kapal. Okey, jom kita ikut jap. Okay. Untuk kapal ni, yang kat sini kita akan buat kabinet dapur. Yang ni tempat masak, yang ni sinki. Kemudian bahagian sini kita akan buat kaunter. Okey, kemudian sebab ni ruang macam ni, kat sini kita akan inovasikan kabinet TV kat sini. Lepas tu dia bersama dengan bench kat sini. Santai-santai, duduk sambil tengok TV. Boleh basuh tangan kat sini. Kaunter nak minum santai kat sini, nak masak dekat sana. Semua dah ada dalam plan. Kabinet ni, kebiasaan kalau nak buat kabinet, kita mesti ukur 2 kali. Yang pertama, ukur biasa yang kita boleh bincang buat harga. Kita bincanglah nak buat apa. Nak buat kabinet atas ke bawah ke katil ke, semua. Tu yang pertama. Ukur yang kedua ni ialah kita sekali dengan tukang. Tukang ni lah akan tengok plan yang design yang kita dah buat. Kita dah buat design semua. Daripada design ni, tukang tengok design dan dia ukur balik dengan teliti ikut supaya tak salah. Sebab kalau kita ukur pada awal-awal tanpa design, memang tak boleh tepat. Okey, jadi korang nak buat apa sahaja tempahan kabinet, tak kira lah macam sekarang ni atas kapal, kabinet pejabat, rumah terutamanya, korang boleh chat kita. Dapur Idaman, perunding dekorasi anda.